Betul ni kena scam ni. Aduh ya. Tengok 5 star macam mana boleh jadi scammer buat ni. Patutnya 5 star tak kenalah scam. 5 star ni call tak dapat ni. Dah lebih 10 kali call ni. Kalau call yang regular masuk voicemail. Chat tak balas tapi delivered. Nak nunggu 10 minit pula tu. Una dah call dia banyak kali dah. Dah call dia, langsung tak angkat. Mesej tak balas. Macam kena scam je. Una dah chat, dah call, dia tak reply pun semua ni. Tapi dia punya star 5 star. Kita nak cari customer ni kat mana? Una cuba tengok kat dalam. Tak dapat ni, memang terus call Grab lah. Rasa dah cukup kot 10 minit nak kena call CS ni. Customer memang tak balas langsung ni. Sekejap call CS sekejap. Terima kasih kerana menghubungi talian perkhidmatan Grab. Untuk pemandu, tekan 1. Untuk GrabFood berian, untuk transport, tekan 1. Untuk GrabFood, tekan 2. Untuk servis panggilan anda sedang disambungkan kepada pegawai khidmat pelanggan kami. Panggilan ini akan dipantau dan direkodkan untuk tujuan jaminan kualiti. Macam ni lah nak adab. Saya customer tak reply chat, tak angkat call. Okey, so sekarang ni saya bercakap dah sampaikan kepada customer dah buat panggilan apa semula ya? Ya betul. Order daripada JB Nutrilife atau kepada Stadium Lakin GC ya? Ya betul. Okey, boleh tak saya nak tahan panggilan dahulu untuk saya buat semakan lebih lanjut sebentar je ya? Okey, sama. Dia point dekat Stadium Gate C tu. Tapi Gate C tu tak ada orang. Una tengok yang ramai orang kat sini. So Una standby je lah kat sini. Kot-kot lah dia ada kat sini. Pak gayanya tak ada siapa pun yang melayannya. Masuk order dah. Masuk order lain dah. Kiwi. Pakai phone holder Kiwi. Hello, terima kasih kepada sekalian. Maaf kerana ucapkan itu nama. Hello. Ya, saya. Okey, Cik. So sekarang ni customer belum muncul lagi ya, Cik? Belum muncul lagi. Okey, tak apa Cik, macam ni Cik. Cik letakkan saja order tu kat drop point, ambil gambar dan send dekat customer. Lepas tu Cik dah boleh complete order tu lah Cik. Sebab dah 10 minit tadi Cik. Dan untuk pembayaran pula, saya akan buatkan satu bayaran balik. Di mana bayaran balik tu akan masuk dalam masa 3 hari waktu kerja dalam Cik punya cash wallet. Boleh Cik? Okey. Okey Cik, tapi sekiranya kalau tiba-tiba customer tu muncul dan buat pembayaran dengan Cik, saya minta Cik untuk call kami semula boleh? Okey, boleh. Batalkan Cik punya refund. Okey Cik, saya minta maaf untuk isu ni Cik. Selain itu, ada apa-apa lagi bisa bantu selain isu ni Cik? Ini saja. Okey, terima kasih kerana menyokong Grab Rally untuk customer saya. Terima kasih atas dimandu semoga Cik murah rezeki. Okey, terima kasih. Sama-sama Cik. Okey, macam tu lah menyetakan. Order scam. Jom kita letak dekat gate C tu. Dia order salad. Nak start motor lah susah. Cash. Dia jangan hari-hari macam ni. Kalau hari-hari sedih oh. Nasib baik benda pun ambil daripada kedai tak halal kan. So kita ambil gambar je lah. Nak melintas lah pula pergi sana tu. Aduh ya. Letak je kat tangga tu. Kuasa nak naik sampai atas.
Ni siapa-siapa nak makan Caesar salad boleh lah ambil kat sini ID halal. Tapi ni ambil kat kedai non lah, macam non lah. Yang buat makanan ni Cina. Ambil gambar makanan. Ambil gambar letak makanan kat mana. Dah settle. Tunggu duit 3-4 hari. Betul lah Abang Grab. Boleh close order dah. Betul lah Dam. Dia macam kedai veggie lah. Macam kedai veggie. Harga Caesar salad ni RM22 seposen. Open lagi untung tapi penat lah. Tapi lagi untung. Kalau Shi banyak yang dapat fare murah-murah. Jawab Grab Nas. Alright, Una nak pergi ambil order. Next order. Baik Nas. Habis tak ambil duit ke? Tak boleh ambil duit. Orangnya tak ada. Tunggu Grab refund. Saya pun pernah kena. Itulah. Siapa yang jadi rider mesti merasa lah. Kena macam ni. Customer tak dapat dihubungi. Banyak kali kan? Dah buat refund ke? Dah. Tadi dah call CS dah. Ni Una gerak dulu. Ada order lagi satu. Una pun dah nak balik dah ni. Pukul 5 kena balik. Tak tahu nak kata scam ke apa. Takut dia tak alert dengan telefon dia. Sebabnya dia 5 star tau. Tak dapat hero. Una tak boleh nak makan bendanya. Bendanya ambil kat kedai no pork no lard. Okey Nas. Terima kasih. Ingatkan Una drive safe. Okey semua. Una gerak dulu. Semoga murah rezeki semua. Dipermudahkan urusan korang semua. Kategori non lah kan. Even barang dalam tu salad kan. Kategori non lah sebab kedai no pork no lard kan. Assalamualaikum. Bye bye semua.